hari. Pukul 12 sayang Baby, nak pergi mana? Tak tahu. Kakak nak pergi mana? Kenduri kakak. On the way Kenduri. Kenduri kakak angkat. Kenduri kakak angkat ke? Tadi kenapa kau lain baju biru? Kau nak ikut kakak angkat kau baju biru. Apa tak ada sama? Sebab Papa tak ada baju kelabu t-shirt kan Papa kan? Apa hitam putih? Jadi kakak seorang je lah. Anak terbuang. Kau Papa kan? Ya. Kakak nak kutip. Dia cakap nak kutip terus tadi senyap. Dia kalau kakak nak kutip kan abang nak longkang macam tu. Dia on the way pergi Kenduri. Kakak angkat kepada anak-anak. Apa-apa pun selamat pengantin baru Sarah. Semoga panjang umur. Tiba-tiba semoga perkahwinan kekal hingga ke jannah. Jannah mana? Jannah tak ada. Jannah tak ada. Hingga ke akhirat. Ya, jannah lah tu. Tapi bukan kakak jannah bukan jannah tu. Jannatul Islam. Okey nanti. Ibadah. Takutnya. Apa takutnya? Tadi mana? Buat hal lah. So nanti kita sampai, nanti kita cuba buat vlog pendek lah. Vlog pergi wedding kakak angkat kepada anak-anak. Bukan kakak angkat aku. So nanti kita lah buat lah, ambil sikit-sikit footage. Nanti aku salah cakap, nanti member sebelah marah. So kita akan ambil sikit footage yang menarik. Nanti kita sambung, okay? Bye.
yang telah disediakan. Jom. Baik, kita teruskan lagi dengan acara gompang di pelaminan bersama dengan memulai. Ya, pada sebentar lagi Tunggu Sarah tukar baju. Baju first dia tadi. Baju first tadi kakak baju apa? Jadi Biru. Tak, baju ni baju apa panggil dia kakak? Pengantin. Tak, baju pengantin tadi panggil baju apa kebun dia? Apa? Boleh lah. Kita datang di pelaminan untuk sama-sama mengambil gambar. Baju macam saya rasa macam baju Indonesia. Kenapa roti kosong je? Ha? Kenapa roti kosong je? Oh. Bapak tadi dia sebut baju apa? Pak first? Baju apa first tadi ni? Oh, baju Minang. Tadi kenapa? Roti ni campur dengan apa? Tadi kenapa abang tu tanya awak gaduh dengan kakak Sarah, awak cakap tak? Alah, itu saja je. Jaga hati. Mak. Kita belon. Makaroni. Terpaksa datang. Sebenarnya main bola. Tak baik cakap macam tu tau. Baik ke tak baik? Oh, nak ambil air? Oh, sorry. Kamu kat sana nak belikan baju haram je. Roti ni campur dengan apa? Translating milk brings 7 times more vitamin D than your usual breakfast. Satu buku lah Zohor kan? Dalam Zohor Zohor dalam 1.20 je. Tak sampai 1.5 lagi. 1 lebih macam tu lah. Sekarang 1 lebih dah. 1 suku dah sedar kan. Satu suku lah. 1.12. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin ada lagi sesi fotografer masih berjalan lagi ya. Sesi bergambar masih lagi berjalan di pelaminan. Mungkin ada lagi saudara ataupun kawan-kawan yang masih belum bergambar bersama kedua orang, boleh sama-sama berdekati pelaminan kerana sebentar lagi kedua mempelai akan buka baju untuk sesi makan beradab. Mana kuncinya? Kunci bagi papa. Kunci bagi papa terus. Dah cek belum? Pintu dah kunci dah? Okey, ada lagi daripada pihak lelaki ya. Boleh. Dengan segera. Ada lagi daripada pihak lelaki. Mana? Cepat. Mana? Okey, adik-beradik daripada pihak lelaki boleh bergambar sekarang. Okey, boleh. Itulah.
wakil daripada keluarga. Mana yang nak bagi ucapan kepada Selamat pengantin baru. Mulai mana? Ada. Gaya macam nak cakap. Boleh cakap bagi ucapan. Bagi ucapan selamat pengantin dia. Kita dah boleh. Okey, kita dah last gambar ni kak. Anda dah tunggu kan. Okey, mungkin gambar ini iaitu gambar yang terakhir untuk sesi pertama ini, kerana selepas ini pengantin akan menukar baju untuk acara makan beradab sebentar lagi, dan juga kita akan beri laluan kepada azan Zuhur sebentar lagi. Saya Melody. Kakak, ambil abang punya beg. Abang pegang satu botol. Tersiksa untuk